Assalamualaikum guys. uh, Ni hari ni 22 hari bulan 22 hari bulan. Kita buat puli kerupuk tepung kerupuk leko dan kerupuk keping. Bermula jam 4 pagi tu. Kita dah start puli tepung untuk buat kerupuk leko dan kerupuk keping. Di lokasi Alor Kuda, Jalan Bukit Tokbin, Sebelah Takir, Kuala Terengganu. Inilah untuk makluman sedikit sebanyak untuk buat kerupuk leko. Untuk buat kerupuk leko, kita tengah huli ni. Siapa-siapa yang berminat tu, pengedar kerupuk dan penjual peniaga untuk meniaga kerupuk leko, kita jual dengan harga borong tu. Kerupuk atas nama kerupuk leko ayahku 252 di Jalan Alor Kuda, Bukit Tobin, Sebelah Takir, Kuala Terengganu ya. Mana-mana peniaga yang berminat untuk berniaga kerupuk, di sini kita jual dengan harga borong ya, harga borong untuk penjual kerupuk tu. Kerupuk boleh rasa sendiri, boleh mari rasa, kita akan bagi rasa. Kerupuk keping, kerupuk getek, kerupuk wikyung, goreng wikyung, rebus wikyung dan rebus untuk makan segera, goreng makan segera. Boleh mari di Alor Kuda, ya, Jalan Bukit Tobing, Sebelah Takir, Kuala Terengganu. Siapa-siapa yang berminat untuk meniaga kerupuk, boleh mari. Kerupuk rebus untuk wikyung punya 24 batang RM10. Kerupuk goreng wikyung 25 batang RM10. Macam tu. Untuk pemborong lah, kerupuk rebus wikyung 24 batang RM10, RM RM10 ya. RM RM10. Untuk penjual, penjaja, kerupuk boleh rasa sedap ke tak sedap, mari rasa. Tapi feedback daripada Datuk Ali Syukri, feedback daripada Datuk Jalaluddin Hassan, memang kerupuk ni memang sedap. Datuk Jalaluddin Hassan dah 2 kali repeat di kedai ayahku ni. Siapa-siapa yang berminat boleh mari ya, boleh mari dan boleh berhubung dengan ayahku. Boleh berhubung dengan ayahku direct pun, tak ada masalah. Di Alor Kuda, Jalan Bukit Tobing, Sebelah Takir, Kuala Terengganu. Nombor telefon ayahku 0115962373. Okey. Bye bye.